pertama iaitu mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, rakaat, dan ketika bangun daripada i'tidal, dan ketika bangun ke rakaat yang ketiga, berdiri ke rakaat yang ketiga. Sunat mengangkat tangan. Sunat mengangkat tangan ketika bila? Takbiratul ihram, ketika rakaat, ketika nak i'tidal, dan ketika bangun berdiri rakaat yang ketiga. Hanya 4 tempat saja yang sunat mengangkat tangan. Tempat lain tidak sunat mengangkat tangan. Ulang lagi sekali. Ketika takbirat yang pertama, takbiratul ihram, sunat angkat tangan. Yang kedua, ketika rakaat, sunat angkat tangan. Yang ketiga, ketika i'tidal, sunat angkat tangan. Yang keempat, berdiri ke rakaat ketiga, sunat angkat tangan. Bukan tiap-tiap rakaat diangkatnya tangan tu. Tak. Rakaat ketiga saja. Ni dah tahu, jangan buat lagi dah. Naik rakaat ketiga saja, angkat tangan. Tuan-tuan, ketika takbir ataupun ketika berdiri rukun, tuan-tuan. Daripada Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi maddan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdiri hendak solat, dia angkatnya kedua belah tangan itu dengan berkembang. Dulu saya dah tunjukkan dah. Kembang. Hadis yang lain menyebut kembang sikit saja. Menyebut Rasulullah SAW berdiri hendak solat, dia angkatnya kedua belah tangannya sehingga setentang dengan kedua bahunya, lalu membaca takbir. Dalam mazhab Syafi'i, suruh saya kata, mazhab Syafi'i menyimpulkan semuanya, maka dia angkat tangannya itu caranya begini. Dari bahunya begitu, daripada di bawah telinga, dan tapak tangan ini menghadap ke arah kiblat, dan dibukakan jari sedikit, renggangkan jari sedikit, bongkokkan sedikit jari ini biar ke arah kiblat, jangan ditegakkan begitu. Bawah topeng telinga sentang dengan bahu, jangan ke belakang, jangan ke depan. Sepatutnya sini ke arah sebelah telinga kita. Jangan begini. Ini otomen. Menghadap ke arah, tangan kita menghadap ke kiblat, tapak tangan ni. Jangan begitu. Ini tak habis lagi. Allahu Akbar. Allah, budak sama, bapak budak sama kerja. Yang itulah. Betul kita buat ni. Tapak tangan ni. Hadap ke arah kiblat dan bongkokkan sedikit jari itu supaya ke arah kiblat dia. Jangan dikeras sangat begitu. Jangan dibuka begitu. Jadi agak-agak je angkat saja gitu, agak-agak aja. Agak-agak saja tuan. Di bawah cuping telinga bersentang dengan bahu. Jadi tak payahlah beria sangat, kan? Tak payah sama beria sangat. Allah, tak payah. Kan agak-agak je kita dah biasa angkat Allahu Akbar. Angkat Allahu Akbar. Angkat dan takbir. Allahu Akbar. Tak payah sampai uku-uku sangat. Yang penting maksudnya di bawah sebelah telinga dan sentang dengan bahu. Angkat betul-betul. Mazhab yang lain kalau tuan-tuan nampak begitu itu mazhab lain. Itu mazhab lain. Kita tak tinggalkan. Tapi maksudnya dia tetap angkat. Angkat. Ini badan sadu, makan 2 pinggan nasi, sembahyang macam pondan. Macam mana? Allah. Sami Allah. Lembik semua. Apa ni? Angkat betul-betul lah. Menunjukkan kita sungguh-sungguh. Betul kita tu lembik tu, pelik betul saya. Badan bukan main tau. Makan dengan dia memang bukan main. Sembahyang
lembik. Lembik macam mana ni? Maksudnya dia tidak bersungguh-sungguh. Kamu menghadap siapa sekarang ni? Sekarang menghadap siapa? Itu je. Selalu saya sebutkan, kita menghadap siapa kalau solat? Kenapa dengan manusia kita boleh bersungguh-sungguh? Bukan main kita dengan perbuat, dengan gerak-gerik badan apa semua. Bila dengan Allah kita lembih. Alamak, long life terus, tak terangkat dia tu. Gini dia. Tak percaya? Hari ni tak boleh tengok lah. Hari Jumaat tengok. Tengok macam mana orang sembahyang. Kawan-kawan kita solat. Angkat takbir macam mana? Lembik. Lembik tak terangkat dia. Lembik. Nak buka jari ni pun tak kuat tu. Kawan ni Wah. Tak kuat. Nak kembangkan jari pun tak kuat. Sebenarnya dia. Sebab tidak bersungguh-sungguh sebenarnya. Tidak bersungguh-sungguh. Itu tanda kita bersungguh menyerah diri kita kepada Allah Ta'ala daripada perbuatan itu. Dengan lafaz yang kita sebut takbir itu. Itu tanda kita bersungguh.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi sungguh-sungguh kita mengangkat tangan tu, sungguh-sungguh menunjukkan kita ni benar-benar menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan angkat tangan kita ni ditiru oleh semua manusia. Kan? Semua manusia cara nak menyerah diri angkat tangan. Kan? Cuma angkat tangan, serah diri. Semua. Ikut apa? Islam lah. Kan? Dia sebenarnya ikut Islam, tapi dia tak mengaku. Kita yang ajar. Kita yang ajar dia. Yang takbir, angkat tangan, takbiratul ihram, kita angkat tangan tu, itu yang ditiru semua sekarang. Satu dunia. Serah diri, angkat tangan. Kita serah diri pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia serah diri pada manusia. Dia tiru kita. Hebat dengan kita, tuan-tuan. Tapi dia kata dia yang buat lah. Dia mana mengaku bahawa dia tiru Islam. Malu. Padahal dia tiru Islam. Tanda menyerah diri. Tanda serah diri betul-betul lah. Betul kita serah diri. Kan dengan manusia kita angkat betul tangan, tiba-tiba dengan Allah Ta'ala kena ambil tangan. Nak makan jari tak boleh lagi, ambil. Tak betul lah. Tak sesuai lah. Itu semua akhlak. Akhlak. So itu dia sunat tuan. Jadi lepas ni buat betul-betul sungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Ada persoalan? Nak saya confuse sikit pasal masbuk. Kalau macam itu rakaat kedua automatik masbuk lah. Kalau rakaat pertama imam dah tak macam waktu zuhur lah, kita tak dengar imam baca. Kita masbuk je. Kita baca Fatihah, baca alhamdulillah rabbil alamin. Imam terus so kita kalau nak baca takut tak sempat pasal kalau kita baca itu kita fikir masbuk. Kalau itu macam tu. Orang yang masbuk itu cerita bab masbuk. Orang yang masbuk itu tak dapat bersama imam takbiratul ihram. Tak dapat bersama imam takbiratul ihram. Jadi kita masuk, memang imam dah takbiratul ihram, kita pun masuk lambat, kita orang yang masbuk lah. Sama ada kita dapat Fatihah, kita yakin dapat Fatihah bersama imam ke, kita tak yakin dapat bersama imam ke, maksudnya kita tak dapat bersama imam takbiratul ihram. Jadi bila kita masuk saja, imam dah takbiratul ihram, kita masuk, sepatutnya terus baca bismillah terus. Tinggal doa kita, tinggal ta'awuz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, terus mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Imam rakaat terus kita ikut rakaat. Imam rakaat terus ikut rakaat. Tapi kalau kita baca doa kita baca ta'awuz a'udzu billahi, maka wajib kita menghabiskan Fatihah tadi. Tak. Kalau kita tak dapat sama-sama dengan dapatlah rakaat, tapi kita kena wajib habiskan Fatihah. Wajib habiskan Fatihah sebab imam tak tanggung lagi Fatihah kita, sebab kita sibukkan diri dengan doa iftitah dan ta'awuz. Jadi kalau kita tahu bahawa ini adalah masbuk ni, imam dah takbir, kita baru masuk, tak ada tu. Kita pun tak dengar. Walau dengar ke tak dengar ke, bacaan imam terus bismillah. Definisi masbuk ni maksudnya tak dapat takbiratul ihram sama imam. Ya, bukan tak dapat Fatihah. Selalu orang confuse. Dia kata, Fatihah saya dapat. Awak tetap masbuk. Memang awak Fatihah. Imam berdiri lagi. Awak boleh habiskan Fatihah juga memang betul. Tapi takbiratul ihram tadi awak lambat. Nak tahu beza muafiq dengan masbuk itu takbiratul ihram. Dapat bersama dengan imam ataupun tidak. Bukan Fatihahnya, bukan. Takbiratul ihram. Jadi macam saya dulu tak dapat Fatihah, nak hujung-hujung. Imam dah rukuk. Masa tu saya duduk dan nak habiskan. Tapi bila habis je saya nak rukuk, imam dah naik. Kami Allah macam itu kita tak dapat artinya saya masuk tapi tak dapat rakaat pun lah, pasal tak sambung
pertama imam rokok. Masa masuk tadi baca doa titah. Tak baca Bismillah terus. Bismillahirrahmanirrahim baca. Terus bismillah. Terus baca bismillah. Patutnya wajib terus ikut imam rokok. Pasal dah hujung. Hujung. Kita dapat boleh tu. Kita tak dengar kalau baca zuhur asar tak dengar, jadi saya macam mau ini mau baca nak sedikit nak ada je walau ni memang dah naik apa tu Siapa suruh habiskan? tu itu kita tak faham. Wajib ikut imam rokok. Wajib ikut imam rokok, maksud terus rokok, tinggalkan Fatihah tadi tu. Walaupun kita yakin, inilah pula kita dengar. Walaupun kita yakin boleh habis Fatihah tadi, tetap sebenarnya kita kena terus rokok. Walaupun yakin, tu jadi isunya. Sekali rupanya lah imam cepat pula kali ni. Selalu macam lambat. Imam cepat pula. Habis imam yang salah ke kita yang salah? Imam tak salah, imam tidak salah maksudnya. Kita yang salah. Sebab asasnya apabila imam rokok, wajib kita ikut rokok. Wajib. Masuk wajib ni apa? Mesti. Tinggal wajib apa hukumnya? Batal lah. Tak dapat rokok bersama dengan imam. Tak dapat rokok bersama dengan imam. Bukan tak dapat rakaat saja. Sebab kita orang yang masbuk. Kalau orang yang muafiq tadi tak ada isu. Tak ada isu. Sebab kita orang yang masbuk. Sebab itu terus rokok terus rokok. Fatihah tadi itu tidak diwajibkan dan tak disunatkan. Yang baki tadi itu boleh kalau kita yakin dapat bersama dengan imam tu betul memang ni. Lagi kalau tak yakin, lagi tak boleh terus. Memang wajib rokok. Isu itu. Tinggal Fatihah terus. Sebab imam tanggung. Terus rokok. Takbiratul ihram. Tak dapat mendengar takbiratul ihram. Jadi ada orang macam itu. Memang ramai sebenarnya macam itu. Dia tak masbuk, dia cuba nak menghabiskan Fatihah dia. Akhirnya imam pun kadang dia selisih. Tak dapat tawadhinah bersama imam ketika rokok. Tak dapat. Tak dapat rokok, bukan tak dapat rakaat saja. Batal terus. Sebab dia mengejar, dia dikira mengejar imam, bukan ikut imam. Memang akan dapat imam nanti bersama dengan imam ketika iktidal. Tapi itu bab kejar, bukan bab ikut. Kita makmum ikut imam, bukan kejar imam. Itu bezanya. Itu untung itu. Ada selisih. Ada lagi memang tak rokok terus. Imam dah sujud pun dia berdiri lagi. Betul dapat kejar, dapat kejar dia kata. Kita kalau buat kejar memang tidak kan betul. Clearkan dapatkan rokok dulu. Susah apa itu. Alhamdulillah tak boleh tanya lah kan. Habis macam mana yang dah lepas? Taubat aja lah. Jangan nak macam mana. Sebab kita melakukan ibadah dalam keadaan jahil, taubat lah. Jangan. Memang itulah. Kita melakukan ibadah dalam keadaan jahil. Banyak lagi sebenarnya benda kan, tapi kita buat juga. Kan? Sebab kita tak tahu itu betul ke tak betul ke apa. Kita ni. Jadi kita lakukan ibadah dalam keadaan jahil. Taubat je lah. Taubat. Yang dalam melakukan ibadah dalam keadaan ilmu pun minta pada Allah lagi. Ya Allah, terima ibadah aku. Kena minta supaya Allah terima. Lagi buat ibadah dalam keadaan jahil. Lagi lah. Taubat. Minta Allah terima ibadah kita. Kita bertaubat.